Masing-masing ada cerita. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Minta maaf. Hari ni kami agak kelang kabut sikit sebab Abang Awi baru turun pada Jepun. Saya baru balik daripada nak juga cukup kelas. Tak boleh buat live dulu ke? Tapi seperti yang dijanjikan lah. Apa janji? Kan kita janji 10.30. 10.30. 10.30 kita start. 10.30 lah. Jadi mereka nak pertikaikan apa? Apa kita buat salah? Mereka ni jenis tak bersyukur. Sebab Mereka tak bersyukur. mereka tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Oh. Mereka tak bersyukur. Ada orang apa ni ya? Okey Amir. Kat tengah-tengah ni siapa ni? Yang ni lah satu makhluk yang dia pergi sekolah yang dalam jadual dia tak ada BI punya belajar. Time kelas BI hang kira lari ya? Dia lari. Saya lari. Ha? Saya lari. Okey, law ni hang punya proses percakapan hang tu dalam bahasa Inggeris ni macam mana? Dalam 5% meningkat lah. Makin ada meningkat lah sikit lah Hang cakap Melayu pun tak betul. 5% meningkat. 5% lah meningkat daripada 0% tu sampai 5% lah. Hang dalam yang aku tahu lah, hang dalam jadual sekolah dulu. Maksud dia hang gugurkan bahasa Inggeris. Hang fight case tu sampai pengetua tanya kat hang, kenapa nak gugurkan bahasa Inggeris? Sebab hang cakap ni bahasa penjajah. Betul. Jadi hang gugurkan bahasa Inggeris. Itu kira prinsip hang lah. Prinsip hang lah. Tapi tak apa. Bukan kita nak angkatkan bahasa orang luar. Ya. Kita kena banggakan bahasa kebangsaan kita. Ya. Tapi dalam masa yang sama, kita ikut peredaran zaman. Di zaman kita ni perlukan pelbagai bahasa. Jadi apa salahnya kita berlapang dada, kita belajar bahasa-bahasa yang lain. Ya, betul. Cuma jangan bongkak lah bila tahu satu benda tu. Itu saja sebesar. Macam apa? Apa benda? Dah. Jari saya terkepok tadi, bongkak. Bongkak. Tahu gula kopi naik 5% je. Okey. Hari ni kita ambil tajuk kali. Apa Wi? Sat. Tajuk Wi. Saya nak jawab salam. Jawab dulu. Laila Behira. Laila Saya punya Behira. bini nombor 3. Alang Abbas. Alang Abbas. Alang Abbas. Bini saya nombor 3 duduk Singapura. Nombor 2. Nombor 2 duduk Kedah. Kedah. Nama apa? Nama Syak Maidin. Syak Maidin. Nombor 1 duduk sini lah. Duduk sini lah. Nama Sofia. Nama Sofia. Nombor 2 Syak. Nombor 3 pelik-pelik nama bini Fauzi. Normal lah. Tak macam orang. Saya suka benda yang pelik. Saya suka benda yang pelik. Apa kepelikan yang Abang Awi suka nampak kepada wanita? Saya paling suka saya tengok, saya suka perempuan ada misai. Ada misai, ada janggut. Saya cukup suka perempuan lagu tu. Cuma saya tak suka perempuan ada taring. Nasihat saya pilih jantan terus lah. Tak suka ada taring. Abang Awi tak suka ada taring? Tak suka, payah. Sebab apa? Cepat luka. Sebab luka. Saya tak boleh ada taring, saya teringat. Bini nombor 3 ke? Lela, kalau Lela nak itu untuk Abang Awi lah. Jadi nombor 3, untuk saya jadi nombor 2. Oh, hang apa mau? Takkan saya tak mau. Ada nafsu? Ada nafsu. Tapi saya bukan jenis lagi kalau Ira masuk komen saya terus muka lain. Oh, hang kira steady lah. Kita jenis tak cakap kat orang. Nafsu sajak apa? Tapi sajak pun elok. Sajak pun saya duduk par. Oh, lain Kak Long yang tak okey. Kak Long buat terkejut lah. Okey, kita tak maulah nak merepek banyak sangat. Walaupun memang kita kaki merepek. Okey. Lah ni kita kat mana ni? Okey, lah ni kita ada. Okey, kalau orang Pulau Pinang main ni, mereka akan selalu main kat Sigit. Sigit ni kat area mana? Sigit ni dia dekat area Bayar Lepas lah. Lepas Queens Bay. Pasal apa dipanggil nama Sigit? Sebab dulu ada kilang Sigit depan tu. Oh, kira nak bagi orang tahu senang dapat jari, hilang Sigit depan tu. Jalan ni Sigit ada orang Yang panggil. pokok ni kat sini lah. Tapi hari ni kita tak mau cerita pasal Sigit. Walaupun tempat ni ada kat Sigit. Kita nak cerita pasal hari ni kita ada dekat Bos Ikan Bakar. Bos Ikan Bakar. Antara kedai ikan bakar yang terfamous dekat Sigit. Terfamous dekat Sigit. Terfamous. Dia tiba-tiba. Tiba-tiba jadi terfamous. Tiba-tiba terjadi tu dia famous. Sebab apa? Sebab bila terfamous sebab kita main. Kita main lah. Sebab kita main. Dia terfamous. Yalah. Okay. So hampa yang bukan orang Penang lah. Saya di belakang anda, di belakang.
Where are you? Tipu lah. Nakal lah dia ni. Siapa dia? Siapa dia ni? Amir tak speaking malam ni, Syahir dah speaking. Okay, Syahir dah speaking. Baru saja pun dia usia juga. Padu ikan bakar Penang, padu. Bella Penang, Waalaikumsalam. Oi, terima kasih. Terima kasih bagi gift. Thank you. Terima kasih. Dek Wan, Waalaikumsalam. Sorry lah Mai, tak ada apa. Lapang pula. Mai lah. Mai. Mai lah. Okey. Okay. Malam ni katanya kita ada tajuk khusus. Tajuk khas pula. Selalunya sebelum ni, sebelum kita reset balik kita punya team ni, kan, tak pernah ada tajuk. Tiba-tiba ada tajuk. Tajuk? Baik. Baik. Itu apa itu? Dia saya kira hasil lagi ya. Dah nasi apa? Nasi apa tu? Tengah makan ikan bakar ni kat mana? Angkat tangan sikit. Mana dia? Mana? Ni nasi goreng lagi merah. Jadi abawi memang. Tu dia. Oi, itu dia. Ada. Dia abang tu dia tengah tengok live kami. Dia tengah makan ikan bakar. Saya rasa abang tu kunyit. Kita je nak kutuk depan-depan mah. Abang tu kalau kunyit saya nak pergi buka dia. Topi hitam tu pon ke bukan? Cuaca Penang okey ke? Tak okey lah ni panas. Di Tanjung Gamil tak? Yang ni di Sigit bang. Grup belakang tu hampa tahu siapa guna berlakon. Yang keluar pada grup kami tu lah. Dah saya nak tanya yang abang tadi masuk tu, dia tengah makan apa? Abang makan apa bang? Dia kunyit lah. Yakuza, Waalaikumsalam. Yakuza, ya. Abang tolong tag Ustaz. Abang makan apa? Okey. Abang dengan family ke dengan skandal? Okey. Buat kalau saya terlupa, minta maaf saya dah terlupa ni. Apa tu? Ni saya nak cakap boleh kat depan. Boleh. Okey. Hampa yang berada di dalam ni tolong follow akaun Sembang Kemas. Kami baru buat. Baru buat. Official. Selepas kejadian yang bermacam-macam, so kami reset balik kami punya team. Ya. Kami kekalkan balik ahli-ahli lama yang mana ada. Kita start daripada bawah lah. Ya, dia start daripada bawah. Tapi tak apa. Apa-apa pun yang atok hidup kita ni bukan manusia. Allah Ta'ala yang atok. Betul. Kita nak berjaya tak berjaya, Betul. itu bukan kita punya kuasa. Betul. Jadi apa jangan lupa follow Sembang Kemas. Official punya account. Dan lagi satu, kita punya fans club. Cerita sikit. Baru hang duduk saja sembang lah. Sembang oi. Hang pula beritahu pasal fans club. Cakap. Teruskan lah. Tak apa, saya dengar. Cakap lah pasal fans club. Fans club. Bukan. Okay, ya. Susah lah cakap. Dan siapa yang nak masuk kita punya group WhatsApp fans club, tolong DM saya. Baik aku bagi tahu tu baik. Tapi cakap tu lah. Saya susah je Kamu cakap. siapa ni? Gemuruh ke? Saya Asal sebut ke apa? sebab saya lama tak. Tak, hang bukan lama. Pasal apa sejak hang gantikan hang gemuruh. Tak gemuruh. Cuma kita susah nak bercakap. Tak apalah. Okey, untuk fans club, siapa-siapa yang nak join fans club Sembang Kemas. Okey, kat situ kita akan update semua barang ataupun keluaran daripada Sembang Kemas, live, short film, short content, macam-macam. Selamat nenek kita punya paranormal ke apa ke, semua. Hampa akan dapat tahu. Betul, termasuk baju ke apa ke, dan grup tu masuk secara percuma. Okey, dia cuma kami tak minta apa-apa, kami minta nombor telefon dan juga nama penuh. Hampa boleh DM dekat Awi Hassan. Buat macam sekarang DM kat Awi Hassan saja. Okay. DM kat saya, bagi nombor phone dan nama sekali. Saya akan invite masuk dalam grup fans club kita. Okay. Alright, saya nak baca komen Zat. Baca komen dulu Abawi. Buat banyak sangat komen ni. Waduh. Tengah makan ikan bakar, Mr. Shah tu, abang tadi ya. Okey, Bebop, topi hitam tu Bond kan? Bukan. Alright. Punya share baru kenal kata kunyit. Itulah bot Rafael masuk Rafael. Rafael, masuk Rafael. Faham. Apa tu bola? Tak bukan. Polis ibu. Oh. Abawi ni tua betul. Tak tahu apa langsung. Mana ingat semua dialog baru. Yakuza, Waalaikumsalam. Okey, Dek Wan. Kita follow dah awal sikit. Terima kasih. Bali nampak putih lah ni. Sejak dia mengamalkan zikir yang khusus untuk dia.
Dia berubah sikit dia punya kulit ni. Bagus lah. Betul bawah hitam, bawah mata dia hitam. Ah. Tapi orang kata apa sejak zikir lah. Zikir tu dia jadi elok. Selamat malam Abang Awi dan Dajjal sekalian. Ya, selamat malam. Suami jemu. Dia ni jemu hari-hari. Tak, dia kalau masuk dia bawa hitam Dajjal. Awak dia ni ke? Dia maju. Dia dah bah. Dia nak apa? Alia muka sama. Muka siapa sama? Sama. 10 tiang lari tu. Penang kasar sikit lah tu. Si Pali bahasa Melayu pun naik 5% juga ke. Dia malu nak, takut nak bercakap. Kat mana tu? Okey, kami berada dekat bos ikan bakar. Bos ikan bakar ni Sigit. Dekat bayar lepas. So hampa boleh ada kot depa punya page dekat TikTok ke apa ke. Dekat apa? Dekat media sosial yang lain hampa boleh cari bos ikan bakar. Okey. Dekat Sigit. Dia bersebelahan dengan Syam Hammer. Orang Penang mesti tahu punya. Syam Hammer. Okey. Okey, Amir makan apa Amir? Okey. Hari ni sebab kita nak sembang lama ni. Lama? Banyak. Sebab tu kita punya tajuk dari satu cerita ke satu cerita. Kita main tajuk. Depa tahu lagi hantu-hantu cerita tu. Depa tahu sebab masa kat poster dah. Dari satu cerita ke satu cerita. Bukan semua orang yang mau baca. Macam Dek Wan tadi ya. Macam Dewan tadi Kita duk abang hari ni live dia duk tanya lagi. Dan juga ada juga ahli kita yang dia pun tak baca. Apa yang Abawi sebut dalam grup, dia tak baca. Dia tunggu sini pukul 9. Hang lah, mangkuk ayam betul lah. Lepas tu dia kata, mana hang tak main ni? 9 ni aku duduk datang mana hari ni? Okey, tadi kita nak cakap apa? Tajuk kita. Okey, tajuk kita hari ni dari satu cerita ke satu cerita. Dia lebih, dia bukan kepada apa Abawi. Hari ni tajuk kita ni lebih kepada sebenarnya perjalanan kita lah, Sembang Kemas. Perjalanan kita. Perjalanan daripada mula Abang Awi create this team. Okay, macam mana nak membawa kepada orang kata apa, kita menjadi satu influencer lah. Yang kita boleh cari makan dalam ni. Yang dikenali ramai lah. Jadi kita berjaya create benda tu. Lepas seorang lagi masuk bersama-sama Abang Awi. Lepas tu saya masuk, Pali masuk, Momo juga masuk. Dan kita ada Lukman masuk. Dan Lukman. Kita berada 6 orang. Mula asal 6 orang. 6 orang asal dia Sembang Kemas. Tapi selepas tapi tu, bukan 6 orang tu sekaligus masuk. Seorang-seorang lah. Silih berganti lah. Pali antara ahli awal lah. Betul? Tapi sebabkan kebetulan masa tu Dia bekerja. bila dia join Sembang Kemas, dia pula baru masuk tempat kerja baru. Kontraktor TMB Di Kuala Lumpur. Dia kena berhijrah di KL. So kami susah nak buat konten dengan dia. Nak communicate tu salah. Nak communicate tu payah. Nak communicate tu payah. Jadi saya terpaksa remove dia dari grup. Saya remove tu Jangan cerita. Sejarah ni dia pakai tahu. Cerita yang baik-baik dah. Jangan bebek lah. Dia cerita jahat. Tapi Pali ni walaupun dia share, dia tak pernah buat share dengan saya. Jadi kalau dia ada masalah, orang lain ada masalah dengan dia ke apa ke, Betul lah ya. katanya dia ni macam tu macam ni apa, yang tu dia hampa dengan dia. Bukan dia dan kita. Bukan urusan kami. Dia dengan kami ni dia okey. Dia okey, tak ada masalah. Dia masih hormat saya, dia masih orang kata apa, kadang-kadang kena rasuk. Dia masih benda yang sama. Tiba-tiba duduk boleh kena rasuk. Tengah-tengah makan kena rasuk. Dua okey. Tak nak berjalin. Tapi itu permulaan lah. Permulaan lah sampai kita punya Pali saja biasa skor kita punya video 2.80 juta. Ni Lampau. kita punya rakyat baru 30 juta. Sampai ke mana lagi 40 juta tu. Pali saja dia pernah skor video dia 2.1 juta. 2.1 juta dalam masa 3 hari. Satu fenomena. Ketika itu ramai orang yang menganggap kita buta boy lah. Sebab kita tak boleh cakap orang putih. Betul. Abang Awi pernah mencecah 500 ke 600 ribu. Betul lah. Saya tak sampai 1 juta. Tak sampai 1 juta. Dia memang betul kami tak artis speaking pun. Kami bukan saja-saja nak tunjuk kami punya bangang apa. Memang betul kami tak artis speaking. Walaupun kadang-kadang orang lain duk tunjuk dia ni kira paling sempoi lah. Dia paling pandai lah. Tapi tak apa, kami lebih suka orang pandang kami ni lagi bodoh, lagi bagus. Tak apa. Sebab itu mendidik kami untuk tak mau riak. Betul. Dia macam Pali tak boleh cakap orang putih. Dia Melayu pun. Abang Awi tak boleh mengira. Saya kira saya payah sikit. Kira payah. Saya payah kira. Kadang-kadang nampak tak nampak. Macam saya kelemahan saya lah. Macam saya kasyaf lah. Hang kira kasyaf lah.
Kira dalam lot semua nampak habis. Apa tak nampak? Setiap kali kita pergi paranormal, apa hantu yang ada kat paranormal tu semua main rumah tu. Okay, Abawi, what you eating? Fried rice with beef fried with the red color. Red colour. Yeah. Okay, I eat paprik chicken Paprika chicken with fried rice. with fried rice. With fried rice. Can you Kira macam leukemia. can you explain with us what What we eat together. We bukan you. Not you. lah we I not eat. Menu lah. okay, you know I tell you I have fried rice Rice goreng rice bodoh fried goreng bodoh fried rice with fried tu goreng. Bawah aku tahu. Okay, rice fried. betul lah kena maki tu fried rice with chicken vegetable yes Yeah, yes vegetable. then baik maki je daripada speaking. Sediakan kamu Syabawi. Pali tak relax dia punya baru tahu. Okay, you explain to the followers how what is this? What is this? What name of this? And the lauk. Apa dia? The lauk. The dish. The dish. Rice fried. Rice fried. Vegetable. Chicken. Paprik lah. We are so stupid. Okay, settle. On me settle. Then Abawi, you tell the followers. You tell the followers what Abawi eat on the table. Ini so simple lah. Simple lah. Simple. Aku cakap macam Nazak, simple lah juga. Aku nak faham. Okay. Apa? What is this? What name of this? Rice fried. Beef. What is this? Beef. What? You so pussy. Why beef like that? Red beef. Red beef. Red beef. Red beef, Red beef. Fried rice. Red beef. Red beef. Oi, dalam bahasa orang putih macam tengok macam racun tu. And this, what this? The add-on. Add-on. Soup. Soup. Well, we know soup. Name of soup. Name of soup. What is this? Carrot soup. Carrot soup. Carrot soup. Carrot soup. And this one? This one. Egg. What egg? What egg? Egg telur. No. What? The name of egg. We know this one egg. Ice egg. Ice. No. The buffalo eye. Oh, ice cow. Ais kepala otak kan. Ya. Ice tu lah. Dia bukan telinga. Iya telinga baru. Yang ni. Kan saya kata 5% kan? Ai. Bukan ice. Ai dalam tu musibah. Ice tu nak minum. Ruang. Abang mampus nak abang pun. Ai. Buffalo eye. Then this. 800. 100.
Huh? What? Telur dadah. In English. In English. Yang I don't know. You not bukannya orang yang kecil tisu tu. Yang lah TV3 tu. Hang bercakap je, orang nak dengar. Apa dah? tu tahu lah. Telur dadah tu tak tahu apa dia. Smash. Ini bukui. Smash. Smash. Okay, then how you feel the vibe and condition Environment. This place. this place? Beautiful. Omelette. Omelette. Omelette, yes. Omelette. This one we call omelette. Omelette telur dadar. Meh, jangan sampai aku rimbut. Sat, okay. Sebelum nak jawab soalan tadi, saya nak baca komen. Banyak komen ni kita tempah ni. Oh, banyak. Putra Rahman, Waalaikumsalam. Kimi, beef cook, red colour. Mr. Riz, pumpkin chicken. Dengar, okay. Terima kasih semua. What, pika what? Bunyi fried rice kokok. Bunyi fried rice kokak. Ini je syaitan. Okay, Pak An tanya, my brothers. What is the most famous menu at the restaurant? What's your famous menu? Balik. Famous. Tak tahu. Mai tengok. Okay. Famous. Fish lah. Fire fish. Ikan lembu-lembu. Omelette. Ikan bakar in English. Fish tu I know. Bakar. Fire. Fire fish. Fire fish. Fire fish. So, most famous menu here, fire fish lah. Ya. Oh, ikan bakar lah. Ikan bakar. Oh, okay. Bro struggling. Okay. This Bali lah. Antara orang yang pandai cakap orang putih. Kimi, rice goreng. Okay, more Rama. What? We eat what? I don't know, sepatah haram. Okay, adik Abadi, orang minta jawapan, dia bagi soalan balik. Baik maki dari speaking. Sediakan kamus. Okay, Pali tak relax, dia punya baru tahu. Payah tak. Payah tak cakap kedah lah weh. Abang Wi, don't what this, pelak punya cikot. Pali kira orang pertama speaking sekali dengan tangan mi project. Okay, burn fish lah, bukan fire fish. Burn tu bakar betul lah, burn tu. Fire bukan bakar. Fire tu api. Oh, takkan ikan api ya. Tapi tadi saya ada baca satu komen. Kan? Rupanya ada juga dalam kita punya fan ni, dia pun tak cerdik orang putih. Ya tu lah. Baked fish. Dia ingat apa? Kek kah? Grill fish bro. Okay, sambil kita makan. Kita jumpa makan semua. Makan. Kita nak tanya berkenaan kita punya tajuk lah. Tajuk. Bali lah kena urai lah. Tajuk kita dari satu cerita ke satu cerita. Okey, balik. Pengalaman hang daripada hang keluar daripada Semak Kemas. Sebenarnya bukan hang nak keluar. Saya yang remove. Sebab bagi ruang kat hang untuk hang bekerja. Ya. Lepas tu hang pun masa tu baru nak kahwin. Ya. Hang dah kahwin belum tu? Masa tu on the way nak kahwin lah. Baru dekat nak kahwin lah. Jadi pengalaman hang merantau tempat orang, banyak cara hidup yang hang orang terpaksa rasa beza dengan diri hang lah ni. Kan, perangai orang, hang nampak bini macam mana selama ni hang rasa dia bagus, tapi tiba-tiba bila bekerja sekali ke apa ke kan. Pengalaman hang sepanjang hang berhijrah ke KL sampai hari ni.
Tu lah kata dari satu cerita ke satu cerita. Cerita dari KL, hang balik main Penang, tak sangka pula dari Penang tu, bila hang balik Penang, hang nak join kami balik. Kan? Kalau orang lain orang kata apa, mesti kami akan pangkah hang. Betul. Tapi tak ada masalah. Tiba-tiba cerita pula hari ni hang join buat live sendiri. Apa? Satu cerita ke satu cerita? Kalau ni hang cerita lah baru aku nak makan. Dia sepatutnya ada dua cerita. Dia sepatutnya kita sekarang ni dah macam ekspedisi dah. Oh, ada dua band. Satu sembang gemar milenial. Satu sembang gemar kita penyu. Kita penyu. Kita main kita penyu lah. Jadi Bali dah dia nak masuk ke kita penyu. Dia tolak milenial. Okey Bali. Sambung. Jemput makan semua. Kita tengah huraian daripada Bali. Pengalaman lah. Ini contoh pengalaman yang saya lah. Pengalaman Pengalaman lah. daripada hang masuk sembang kemas. Daripada masuk sembang kemas. Apa perasaan hang tiba-tiba Masa kita di orang kata apa? Di tahap yang agak top tinggi. lah, top lah. Dari tahap yang top. Sampailah Rasa macam ni. Macam tak percaya lah benda ni kan. Pengalaman tu. Tiba-tiba naik macam tu. Kita pun rasa tak macam mana dah cakap. Susah lah nak cakap benda ni. Pengalaman. Sedap. Babi cerita Babi. Tak apa. Hang cerita lah. Okey. Perasaan hang ketika hang dikeluarkan daripada sembang kemas. Bukan atas alasan kita bermusuh. Tak. Kita alasan kita nak bagi ruang ke hang untuk hang bekerja. Okay. Pasal tu ketika tu apa hang rasa? apa hang rasa? Rasa macam satu tak syok lah kan. Sebab kita mula dari bawah. Betul? Tiba-tiba saya remove lah. Tiba-tiba Abang Hafiz remove saya. Mungkin dia remove tu sebab untuk Memberi ruang. bagi ruang saya untuk saya bekerja lah. Bagi sebab ruang dan bagi pengajaran. Ya. Lepas tu yang aku dengar kata hang nak filekan saman kat kami tu. Fine kan saman. Yang tu semua orang panggil apa? Kopi. Okey. Oi. Dia pun tak tahu. Janganlah. Setara. Jodoh ada ni. Dia paling tak tahu satu benda pasal dia. Yang kita saja tahu. Yang kita. Tapi kita tak mau cerita. Kita tak mahu cerita Kita lah. tak mau cerita. Jangan. Kat mana kita ada Okay. tu? Hang punya file saman tadi tu. Sebab kami ada dengar hang nak file saman kat atas sembang kemas. Sebab hang dikeluarkan tanpa notis. Saya rasa benda tu tak betul. Tak betul ya? Tak betul. Tak betul ha? Kenyataan ni memang betul kan ni? Dah. Yang sama ni? Kena kalau betulnya tak betul. Saya Habis tak- tu. Tak, mungkin benda tu saya tak tahu. Dah. Yang terlampau ya. Takkanlah saya nak saman kan. Sambung Cakap. lah. Tadi kami nak makan. Makanlah. Saya tak apa. Tadi tak rasa tak syok lah. Kan. Masa tu kita duk naik. Sedih tak? Sedih tak? Masa tu rasa telefon ni buang aku. Atas sebab tak boleh nak bagi komitmen. Satu komitmen maknanya lah. tak boleh bagi komitmen. Sebab saya duduk dah jauh. Mereka duduk ada Penang. So nak mai tu dulu. Tapi hati hang ketika itu masih sembang kemas. Ya, masih sembang kemas. Masih sembang kemas. Sembang kemas. Saya buat macam biasa. Saya repost semua video-video yang mana. Walaupun muka saya tak ada, saya tetap repost. Benda tu. Okey. Jadi bila hang tengok kami terus bergerak. Maksud dia ketika tu hang dikeluarkan lah. Ya. Hang dah tak jadi ahli zaman kemas lah. Kami terus bergerak. Bergerak yang ke arah yang lebih orang kata lebih maju lagi. Rezeki tu. Rezeki tu, Mat. Masa tu ketika tu hang ada dah terfikir. Satu hari aku balik aku nak join balik. Awal-awal tu tak lah kan. Kita duduk tengah kerja. Lama-lama tu tengok. Makin lama rezeki tu naik. Nak try lah masuk balik. Nak join balik. Tapi tak, orang kata apa, komitmen tu tak boleh bagi 100% lagi. Macam tu. Tapi hang pun tak berani nak bersuara saya kan? Tak berani tu. Takut lagi orang kata, dah naik baru nak main balik. Kita tak mahu macam tu kan. Jadi hang sedang lah masa Saya tu. sedap. Masa tu. Jadi
Selepas beberapa lama Sembang Kemas berada di dalam media sosial hampir 2 tahun. 2 tahun. Naik turun. Sepatutnya kita dah sustain. kita dah orang kata dah orang kata apa, Stable lah. stabil lah di dalam industri ni. Tetapi banyak sebab yang jadi. Kita naik turun sehingga ke hari ni Hamai di sini kita bermula daripada zero balik. Apa perasaan hang tengok tim kita jadi macam ni? Sedih lah kan. Hang daripada tadi sedih lah. Sedih lah benda tu. Habis aku nak cakap apa sibat. Cakap lah, saya seronok lah tengok macam ni, saya merasa balik. Dia tak sedih. Sebab apa? Benda yang main dalam hidup kita ni, dia takkan kekal. Tak kan? Dia akan pergi. Apa benda pun. Jadi tak perlu sedih. Sebab benda tu memang hang dah memang tahu. Dia akan jadi. Dia akan jadi. So, yang buku lama, itu cerita lama. Kita nak buka buku baru cerita hari ni. Ya. Apa benda kita nak tulis kat buku tu hari ni. Jadi, hari ni punya buku mungkin kita akan tulis. Okey, Pali masuk balik Sembang Kemas. Okey, hari Sembang Kemas dijemput oleh salah satu Ikan bakar ke apa kan. Mana nak tahu kan. dia ada ditulis. Jadi kita nak benda baru lah ni. Yang lepas tak habis. Yang lepas. Walaupun kita terpaksa bermula daripada kosong. Okey, kita punya view sekarang pun, kita punya page adalah dalam 48 orang. Page baru buat. Dulu kita ada 290,000. Okey. Sekarang ni kita ada cuma 48 orang. Apa nak kata dekat orang yang tengah menonton kita ni? Yang tengah menonton ni. Apa daripada kita yang kita nak bagi? Harap bagi macam mana? Apa selepas ni kita nak comeback ni macam mana? Beritahu apa? Kami buat yang terbaik lah lepas ni. Tak ada makan nanti kita jawapan. Kami buat yang terbaik lah. Yang tu lah. Saya nak cakap lebih-lebih tu, saya tak pasti. Tapi kita cuba. Kita cuba yang terbaik untuk fans Sembang Kemas. Macam tu lah. Tapi saya tak tarik yang masuk lagi. Betul ya? Allah. Tak apa. Saya tunggu kok. Tak apalah, kira hang anggap sendiri lah. Saya anggap sendiri lah. Walaupun bukan official lagi kan. Official lagi. Orang kata yang ni macam Kira je tak nak muka kan. percubaan SPM. Belum SPM lagi, percubaan. Tapi macam mana pun Abang Wi, Pali ni walaupun dia pernah dikeluarkan atas urusan kerja, tapi dia balik tanpa dendam dengan kita. Betul? Dia balik dengan happy je. Dia main campur balik dengan kita. Cuma walaupun kita berdua dengar cerita yang tak berapa elok tentang dia, tapi kita memilih untuk ignore benda tu. Ignore ni dia macam buat tak tahu. I don't know. Bukan, don't know. Bukan eh? I know. I know. Bukan I know. Why don't know? No, I know. IGNORE. Ignore. Enough. Sampai terus tak ada. Kata 5%. Yang itulah. Kita memilih untuk buat tak tahu. Kita tak masuk campur urusan orang. Ya. Okay, jadi kalau kata ada golongan-golongan yang di sekeliling kita ni yang suka ambil tahu pasal orang, itu diri dia. Itu diri dia. Jadi kami tak nak masalah hang dengan hang Pali. Walaupun hang bekas ahli Sembang Kemas dan tak dijemput lagi untuk masuk secara official. Sabar bodoh, kontrak tak siap lagi. Kontrak tak siap lagi. Masalah akaun baru pun baru follow 48 orang. Sabar Sat, tunggulah 488,000. Sabar. Okay. Tapi hang dah, orang kata di pintu-pintu. Di pintu dah. Okey, Sat, saya nak baca komen. Pak An, Pali cakap Melayu pun bunyi siap. Sama. Cik Ros, hang ceritalah Pali dia pun nak tidur nasi. Dia Pali kaki lata. Dekat mana ni? Kami dekat pos ikan bakar. Bayar lepas sikit. Oh ni Farizwan lah. Wan. Oh Farizwan. Yang Farizwan ni kan kata itu apa? Apa business smart apa lah? Betul tak? Bukan tu. Beli kereta Mercedes apa lah? Ya. Wan lah. Oh Farizwan lah. Sekarang dia tak naik Mercedes dah. Naik apa? Dia naik Azia lah.
Mungkin dia tak mau tunjuk. Dia tak mau tunjuk. Dia orang yang humble. Ha. Humble. Dia humble lah. Dia humble Dia humble. Okay, Ustaz ha? Tunggu Pali cakap 2 pinggan boleh habis. Ha, itulah pasal dia masalah dia ni bab cakap je masalah. Dia masalah. Ha. Pak benda lain dia okey. Depan Pali tu batu geligar. Yang tu bukan batu geligar. Itu mic. Mic tu lah. Apa Messi mic ni bulat? Ha. Video akhir. Ha. No, Pali tak official lagi Naya. Ignore. Betul lah ignore. I know tu Bella Julia. Weh, dia ni kelakar dia kenal Bella Julia. Haziq sama-sama pening. Lorong garu semua apa cerita okey lah. Buat masalah ni lorong garu jalan macam biasa. Semua customer puas hati, tak ada masalah. Tak apa, stiker Pali dah buat dah. Tunggu Pali masuk grup ya. Allah. Okey, Ida Rahim. Waalaikumsalam. Amir Pali, moga Allah memudahkan segala urusan. Amin. Abang Abadi, Pali salam. Pali salam tak mau banyak juga makan. Assalamualaikum. Oh, dalam tak mau. Ambil Pali. Okey. Kena Derian lah lepas ni. Siapa nak sponsor Derian? Tu ada orang nak sponsor Derian ke? Siapa nak suruh kami buat review pasal Derian? Tak ada Boleh masalah. Okey, jadi Pali, itu Amir cerita dari orang kata baru kan. Dari satu cerita ke satu cerita lah. Walaupun Pali tak dapat cerita dengan lengkap. Sebab dia nak menangis. Dia sedih lah. Dia sedih. Ya, dia sedih. Dia yang sial Pali ni. Kadang-kadang tengah buat live dia kena rasuk. Kami lepak makan dekat Pelita je kena rasuk. Ada hari alah leceh dia. Dia pernah kena rasuk sambil mulut sebek. Tapi itu cerita lain lah. Cerita lain. Tapi kami cuma nak tahu perjalanan hang lah. Perjalanan hang selepas masa masuk Sembang Kemas selepas. Dan lepas tu hang hampir-hampir nak masuk balik. Ya. Orang kata kontrak tak ada siap lagi. Medical Lebih test. kurang macam tu lah. Medical test tak lepas lagi. Medical. Medical test. And Kalau tak panggil official pun saya tetap main support main. Jadi main juga. sebenarnya Itulah betul. Maksudnya orang tu tak ada masalah hati. tapi orang ada masalah hati macam mana? Dia akan rasa tak puas hati dengan orang sentiasa. Orang tu puas tak hati. betul. Faham? Orang ni tak kena. Faham? Orang tu bukan ori. Orang ni ori. Berkenaan kita punya tim baru ni, kita haraplah kita tidak ada lagi benda-benda yang orang kata apa mengganggu gugat kita punya perjalanan tim. Okey, memang agak sukar perjalanan kita lah ni. Kita nak orang percaya balik kepada Sembang Kemas. Dia susah, tapi insya-Allah kita mampu buat bersama tim-tim kita dengan Hemambang dan juga Sembang Kemas lain yang berada di belakang tabir apa semua. Insya-Allah kita mampu buat. So kita punya group fans club pun dah ramai yang masuk. Hampir 100 orang dah. So insyaAllah kita punya follower masih lagi setia lah. Masih lagi setia dengan kami. Walaupun kami reset balik tim ni, kami buat yang baru, masih lagi ada yang tunggu kita. Masih ada yang tunggu kita. Maksud dia kita ni tak tahap mati lagi lah, tahap nazak. Tahap nazak lah. Okey Bali. So ada lagi apa benda nak cerita sebelum aku panggil musibat yang seterusnya? Asal tak ada apa lah. Tak ada apa. Kita mana pun jalan terus ya. Jalan terus. Okey, jalan terus. Okay. Alright. Okey. Jadi Bali. Jalan terus tu ada lagi satu ayat. Ikut arus. Ikut arus. Jangan lawan arus. Okey, aku nak panggil setan yang seterusnya. Terima kasih Bali ya. No problem. Tapi saya nak beritahu lah. Jangan harap nak masuk Sembang Kemas. Okey, itu Pali lah. Pali ya. Pali orang yang sebab antara dia nama Sembang Kemas berkembang maju. Dia picu yang tiba-tiba kami bangun-bangun kami terkejut. 2.1 juta. Bukan satu benda meletup yang meletup. Dan banyak fan-fan daripada Singapura masa tu main. Banyak. Lepas tu saya sebut lah ni ya. Kita punya job dulu. Rocket Full House. Kita berada di situ. Nama kami semakin naik di situ. Okey, lepas tu banyak. Kita collab dengan Nora Vanish. Banyak. Rumah makan keluarga. Banyak. Jadi
sampai Roti John Sungai Ara. Banyak lah. banyak sampai ke tahap ni kami orang kata apa, kami nak mengangkat semula, menghibur kat anda cara kami. Jadi saya pun tak mau nak cakap banyak-banyak sangat Abawi sebab letih. Saya nak makan. Makan. Saya layan. Lah. Jadi saya nak panggil musibat yang seterusnya. Dia antara PA saya. PA ya? Sebelum saya jadi artis lagi, influencer, dia jadi PA saya. Kira dia ni kira pencecah ya? Dia pencecah saya. Dia nak Saya dapat sedikit info berkenaan dia lah. Tak banyak sikit lah saya dapat. Sikit. Dia biasa jadi tok guru silat di Surabaya, betul? Betul tak betul? Dia pernah. Tapi dia mengaku dia penipu. Dia mengaku dia menipu. Dia menipu. Masa dia pergi sana dia mengaku dia tok guru tu dia menipu. Dia menipu. Dia mengaku dia. Dia mengaku. Fakrul bah. Dia lah orang tu kita jemput. Fakrul. Masuk orang jangan. Masuk. Tak kenal hampa ni. Tak kenal tak apalah abang kenal kami kenalkan diri. Kami daripada Semang Kemas. Okey. Okey. Main duduk tengah. Duduk tengah. Kalau tidak lari cepat. Okey Abawi, saya bawa lah. Musibah. Ni hang punya PA. Ni saya punya PA. Okey, duduk. Tanya besar sangat takut. Pak mungkin Pali kena rasuk kat kedai mamak sebab mamak tu pergi letak bunga cekik dalam roti canai. Betul tu Amir, orang kata pelan-pelan naik, insya-Allah. Kita pelan-pelan naik. InsyaAllah. Ida Rahim, betul tu, pelan-pelan kayuh. Terima kasih. Cik Ros, jangan langgak pantang, betul. Yang penting jangan langgak pantang. Nanti makan diri. Paling fenomena. Ada hikmah kenapa Allah jauhkan seseorang tu dari berkawan dengan kita. Ya betul. Salah satu Allah tahu apa yang dia buat belakang kita. Ya, itu betul. Saya setujulah dengan falsafah Cik Ros ni. Cik Ros ni, walaupun dia share, Dan dia penggila telur. dia duduk dalam grup friends club kita, dia sembang pasal telur lah. Dia cerita dia hari telur. Telur atas tanduk. Macam-macam lah. Macam-macam lah dia. Syamsul Faizal tak kenal hampa ni. Tak kenal maka tak cinta. Kenal lah dulu. Kenal dulu. Kami pun tak suruh orang semua kenal kami. Tak ada. Biasa lah. Syahrul Khan pun ada orang tak kenal. Mengkelar Abawi dengan Amir Popek. Jangan Abawi terkejut. Dia tak tahu berenang. Jangan kurang ajar. Okey. Ni baru perkenalkan diri. Perkenalkan diri sebagai PA aku kan Jad. Hang kira PA Amir ya. Cacai lah. Cacai. Hang asal orang mana? Saya asal orang Balik Pulau. Okey, balik pula kau asal mana? Balik Pulau kawasan mana? Sungai Rusa. Sungai Usah. Ya betul. Jadi sejak bila hang jadi PA Amir secara rasmi lah? Sejak kereta hang tak pecah. Ya. Yang saya tahu sebab dulu apa tak dapat. Tapi tak dapat Apa tak dapat kan? Tapi tak dapat dulu. So macam mana yang boleh terfikir nak pergi ke Indonesia sampai nak pergi mengaji agama di sana tu? Untuk lawan Adakah hang dapat galakan daripada seseorang ataupun hang nak cabak diri hang ataupun hang dipaksa ataupun memang panggil hang memang Ujuk. suka dia buat best? Ataupun hang ujuk. Ujuk. Makbul. Saya ni Makbul lepas tu. saya ni riak sikit lah. Dia cik. Saya riak. Okay, cerita. Okay. Waktu saya kalau ikutkan mula-mula saya belajar Al-Quran. Okay. Lepas saya habis Al-Quran saya dapat tawaran ke tempat lain. Okey. Okay. Lepas tu tempat yang ditawarkan tu saya kurang sikit lah. Walaupun tempat tu bagus. Sebab Kurang dari segi apa? kurang dari segi apa yang saya nak tu tak ada. Oh, kira hang lebih kepada tafsir Quran lah. Yang belajar tu. Dia tak tafsir lah. Dia belajar bacaan. kitab lah. Kitab lah. Belajar hadis. Hang belajar hadis. Ya, saya belajar hadis. Saya pakai hadis. Saya pakai hadis. Oi, adik tu tengok hang. Hang belajar hadis. Ya, betul. Jadi hang kau pakai fake lah. Boleh lah. Tapi saya tak sepandai dengan guru Amir lah. Apa guru dia? Guru saya juga baru lah. Dah, bukan. Guru lain. Oh, boleh. Guru lain. Hang yang dah sebut. Jadi
di tempat baru ni hang lebih cari apa? Apa maksudnya hang nak cari ke arah Al-Quran juga ke ataupun hang nak ke arah bidang lain? Macam dalam Al-Quran ni saya dah habis. Hang kira expert lah. Expert tu kata okey lah, boleh lah. Jawab je lah expert. Saya expert. Saya tengok padu lah. Tera lah. Kira lah. Okay, so Jadi saya ni minat kat arah masyarakat. Dulu. ya. Masyarakat tu ke arah mana? Silat ke, taekwondo ke apa ke? Masyarakat ni besar. Saya minat kepada silat. Okay. Tapi tempat yang saya belajar tu ada semua. Semua dah. Semua ada. Nak belajar motor dah. Nak duduk atas boya pun saya boleh. Dia tak tumpukan pada satu seni lah. Ya, betul. Jadi bagus lah tempat hang pergi tu. Ya, betul. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Bagus lah dia, orang kata apa, dia tak khususkan pada satu seni lah. Mereka ni belapang tak ada kan. Ya, betul. Dia tengok aku siapa balik baru. Duduk atas boya belajar. Sebab kawan saya boleh bertumpah atas boya. Dia tumbuk berapi. Kawan saya lah. Babi. Okey, teruskan. Okey, selepas tu macam mana yang hang diiktirafkan sebagai guru silat kat Surabaya ke? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Jawa Timur. Okay. Saya dekat sana dia ada pertandingan boxing. Tiap-tiap tahun akan ada pertandingan boxing. Okey, sebelum, sorry terpotong. Okey. Tempat yang hang pergi tu apa? Madrasah ke apa? Pesantren lah, madrasah. Madrasah lah. Okey. Apa tadi? Ni, boxing punya fight. Kat sana diwajibkan boxing. Tak kira hang demam ke apa ke, wajib boxing, wajib turun. Demam. Hang demam ke gempur bumi ke, wajib turun. Okey. Latihan lah. Latihan. Bila habis waktu latihan, habis kelas malam, di kamar ni, bilik. Maafkan saya. Kamar tu. Kamar lah. Maafkan saya. Okey. Hang kira bahasa Konoha hang bawa lagi tu. Ya. Bilik tu, bila kita lalu mesti akan ada orang sparring. Oh. Boxing lah. Boxing. Okey. Bakal lawan. Jadi ada satu brother ni, saya duduk parti. Dalam minggu first tu saya parti duduk tengok dia lawan. Tiba-tiba dia panggil saya. Waktu tu saya keding dia lah. Keding lah kecil lah. Keding. Tapi saya dapat menahan pukulan dia lah. Hang dapat tahan lah. Ya, betul. Walaupun saya kena pukul banyak kali. Start tu nama saya naik kat sana. Dan selepas nama hang naik tu apa yang langkah seterusnya? Hang pukul, hang buat nama lah. Saya buat nama. Hang buat nama dari segi apa? Hang ajak orang ke apa-apa ataupun hang sekadar bercerita ke orang hang dahsyat kat Malaysia apa semua ni. Depa tahu kata saya belajar silat. Jadi depa minta saya ajak depa lah. Masa tu hang belajar betul je lah. Saya belajar, Okey. tapi saya tak pandai. Okey. Jadi start situ lah saya jadi tok guru. Di Jawa Timur. Ya, Amat duit lah. tapi aku tak dapat duit lah. Hang sekadar mengajar lah. Ya, Sekadar belajar lah. Tapi ilmu penipu lah. ilmu penipu. Okey. Kira hang olah sendiri Saya olah ni apa saja mau depa kira. Okey. Itu hang di sana lah. Ya, betul. Maksud dia hang ni aku tahu hang satu kelebihan hang baca Quran semua sedap. Walaupun dia tak guna juga. Ini Ada banyak kali ke tak guna. tak guna tu banyak kali. Tapi sebenarnya dia simpan satu kelebihan dia yang orang tak tahu. Yang dia tak pergi cerita kat orang dia ada kelebihan tu. Dan orang pun kalau tengok dia, orang tak jangka yang dia ni boleh kat bawah tu. Orang tak jangka. Sebab orang nampak je ni lebih ke arah yang tak ada masa depan punya. Dia tak ada masa depan. Dia macam kalau orang tengok dia ni kira orang kira macam nak kena gantung dah. Jadi kira macam masa depan dia tu, oh aku habis kat sini lah. Habis-habis ni Dia tak boleh pandang dalam masa depan dia. dia kira macam Dah awal aku kena hina ni. Tak, ni contoh. Contoh nak beritahu kat orang hamil diri tu. Hamil hamba tu. Hamil hamba tu. Kan? Tapi di sebalik tu dia simpan Dia simpan satu benda tu. yang Hang kira hafiz lah. Hafiz. Dia Dia hafiz Quran. dia habis Quran. Hafiz Quran muka lagu ni. Muka macam ni. Kan? Yang mula-mula saya kenal dia, satu dia rambut panjang. Kan? Mana memang budak silat ni dia buat sampel apa aku. Kan? Dia pakai seluar besar semua kan. Lalas kena penendang aku. Baru dakai. Baru tahu sedap. Kena baling atas tu sampah tau. Balik kata tu sampah. Tapi kami enjoy. Sebab apa? Orang kata apa? Chemistry tu ada. Chemistry tu ada. Kan? Saya nak pukul ni, aku nak pukul yang kuat sikit ni. Dia kata, okey bang, buat. Okey. Tapi tak sangka lah. Orang lagu ni, muka lagu ni. Dengan Hafiz. pakaian lagu ni. Pakai macam ni.
Dengan cara rambut. Min gym tak besar-besar. Main team tak besar. Kan baru ni kena jolok kamera kat jubuk. Tak sangka lah kan. Tak sangka. Seorang Hafiz Quran. Hafiz. Ah. Tapi yang saya pelik dia, saya kawan dengan dia lama, Bawi. Tapi dia tak pernah cerita kat saya tentang dia ni Hafiz. Tu yang bagusnya. Bagus tentang situ Dia lah. bagus dia tentang itu. Sebab saya tak tahu sampailah saya dengar ada orang kata dia ni Hafiz Quran ni. Oh, saya tanya dia tahu dia betul dia pergi belajar dulu apa dia. Betul, saya pun tak tahu. Saya hanya tahu dia ni dulu seorang penembak audition Dia bang audition ni. dan dia ni saya biasa jumpa kat Teh Halia. Dia keluar dengan seorang markah. Indon. Jadi saya tanya hang Amir. Lepas kejadian ni saya tanya, Fakrul tu dia kerja apa? Ni dia ni apa? Baru hang cerita. Oh, cerita. Patutlah dia suka keluar dengan orang seberang. Sebab dia terbiasa. Dia terbiasa sebab dulu dia belajar kat sana. Yang tu Melayu. Melayu tak? Melayu. Awal design macam sana. Biasalah. Memang cari passion tu lah. Okey. Ni, Tapi elok tu. elok. Elok. Rambut panjang. Rambut panjang. Free hair. Elok mak kau. Masa Tu aku nak tutup pandangan orang lah. Dorang tak itu? Tak. Tak. Okey. Masa tu saya nak pergi minum dengan bini saya. Saya tengok nak haram elok. Bini? Ha? Bini? Bini saya tengok tak? Betul ya? Saya Oh, pergi okey. minum dengan bini saya. Jarang tadi. Saya akan keluar dengan bini saya. Bukan dengan kawan-kawan. Ya, kawan. Sebenarnya sendiri lah. Sendiri. Sendiri lah. Jadi saya nampak, baru ni macam tu. Ni baru kan. Dalam hati duk okey lah. Ni baru. Keluar dengan buka baru apa kan. Okey. Dia tak perasan saya. Kan? Satu macam kan. Baru dia tengok, alamak habis kantoi. Kantoi ya? Kantoi, saya duk raci dia. Elok lah. Elok kau. Malam tu hang dapat tak? Tak. Tak. Saya ni saya tak buat benda-benda ni. Saya jaga ikhtilat. Okey. Saya tengok satu komen awang hitam. Depa ni ada setengah orang depa kata macam alah takkan muka macam Hafiz. Awang hitam suruh dia belanja satu ayat best punya. Weh. Habis dulu aku dengar kata lah habis jadi imam kan. Imam apa? Macam mulai. Ni Abawi. Mulai tadi. Dia biasa jadi imam tarawih. Imam tarawih kat mana? Tasyik Gugur. Lepas tu Sungai Pinang. Sungai Pinang. Masjid kampung saya. Okey. Balik pulau. Balik pulau. Oh, okey. Okey, sebelum dia nak baca satu surah yang special memang untuk followers kita. Saya harap surah dia ni pun dengan keberkatan yang surah dia baca ni, orang kata moga-moga ni urusan kita ni dipermudahkan. Ya. Allah buka jalan baik untuk kita. InsyaAllah. Sama juga dengan follower kita yang tengok. Okey, Fakrul. Ya betul. Okey, 91 orang. dengan satu surah. Apa surah yang hang nak lontarkan kepada followers kita? Surah An-Nur. An-Nur. Ya. Banyak lah surah ni. Saya baca satu ayat lah. Janganlah banyak satu Dua ayat ayat lah. Dalam pertengahan ayat. Tapi ayat dia panjang lah. Baca lah 1 sampai 5. Satu ayat 5 ayat baca. Ayat dia panjang lah. Banyak lah. Boleh lah. Sila. Sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan. Tengok pali semua. Aku takut pali kena rasuk. Aku takut balik terbakar. Sudah. Okey, sorry. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Masya-Allah. Oh.
Ni Surah? orang Surah An-Nur. Surah An-Nur. Surah An-Nur. Okey, apa kelebihan surah ni? Bercerita tentang apa? Allah. Tadabbur sikit. Saya baca satu komen. Okay, next Samawi. Jangan. Ya. Ini yang ditunggu-tunggu. Saya pilih huruf bawah. Saya Al-Baqarah. Al-Baqarah. Okey lah. Al-Baqarah Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Okey, jadi. Hang tahu tak kisah surah tu ataupun nak skip? Sikit lah. Saya tak Skip tahu. lah. Takut Sebab, lari. sebab saya belajar hafal. Saya masih belum lagi di tahap Tafsir. tafsir. Tadabbur apa bukan lah. Sebab nak belajar tafsir ni makan masa tahun lah. Itu lah bukan senang. Nampak Abawi? Satu kawan yang kita huha sekali dengan dia. Dia jahat. Dia saya tak nafi, dia memang jahat. Dia jahat. Tapi saya tahu saya tak suka siapa. Dia saya okey lagi. Kawan dia sekok tu. Siapa dia? Ha? Oi. Ada. Oi. Baru ni dapat lagi nama baru ni. Kawan dia ya. Oi, kita suruh dia balik hari tadi tu tengok. Oi. Tak cerita lah baru ni. Itu nanti lagi lah kita cerita. Hang ni jangan cerita situ. Kawan hang tu special lah. Dia ikut Ya, I My special. Gym. Dia ulang pi mai depan saya. Saya kata ni hang ni nak pi mana? Ajar duduk depan tu. Sekali dia bangun dia pi pula tempat lain. Hang boleh lah. Hang boleh duduk diam lah. Aku ingat je main. Siapa orang yang main ni? Lepas tu kat Teh Halia, Abawi tanya kat dia, "Ha, ada markah dah?" Mana ada? Dia marah. Siapa nak marah? Marah. Siapa nak marah? One Tiger mana? Oh, One Tiger tak ikut. One Tiger ni tahu siapa? Wan. Wan Sungai Dua. Wan duk main gym dengan saya. Itulah. Oh, why? Dia cerita kat tempat kerja dia, nama dia Wan Tiger. Misteris. Panggil Pali balik dekat sikit. Jaga Pali. Orang ngacak lepas ni. Tengok ada asal lah kat Pali. Awang hitam, subhanallah. Okay, next Awi pula. Sebelah panas badan dia tu. Alhamdulillah, Fakrul order nasi goreng saya belanja. Sat saya bawa gift. Terima kasih. Saya bagi 5 star. Terima kasih Muhammad. Awi baca siap ada tafsir kot. So, sembang kemas sekarang ni kami dah reset baru. Ada satu tim yang baru. Ya. Tim kami ramai. Kami tak panggil tim lah, kami panggil family lah. Family sembang kemas. Kami panggil family sembang kemas lah. Dalam fans club kami pun, grup fans club kami pun kami panggil family. Family, betul. Sebab sentiasa support sembang kemas. Betul. Kami dua orang ni host saja. Tapi ahli dia Ramai. Fakrul, Pali. Pali. Ni ada seorang lagi musibat yang kami nak panggil. John Mickey Mouse. Kami nak panggil. Dia suka visi saya keluar lidah. Abang Awi ke salah kat Abang InsyaAllah. Okey, kita sambung balik Bab Fakrul. Bab Fakrul lah. Walaupun hampa tengok dia laih lagu ni kan. Laih lagu ni kan. Sikit nampak. Ya, nampak selekeh. Nampak tak turui. Jangan nak pergi mana suruh saya ambil. Bawa Biasa pakai baju besar, seluar besar. seluar kecil. Seluar kecil lah. Seluar kecil, baju besar. Markah bagi. Markah bagi. Tapi kita tak boleh menilai orang. Ya. Menilai orang ni bukan kerja kita. Betul? Kita duk rasa kita suci je lah. Kan, duk rasa kita dapat tiket dah tu nak masuk apa Sugar Video tu. Lai tang hujung-hujung kita terpelik on. Pi. Tadi hang cerita hang kat sana lagi kan? Ya, betul. Macam mana boleh balik Malaysia ni? Saya balik Malaysia pada tahun 2019. 2019 sebab apa? Ya, sebab COVID. Covid. Ya, COVID. Waktu tu kerajaan Malaysia suruh balik. Dia paksa balik lah. Okay. Jadi saya pun terpaksa balik. Sedangkan saya masih ada lagi tersisa selama 8 tahun kat sana. 8 tu. Ya. Masa yang hang duduk sana dah berapa tahun? Saya dah setahun lebih lah. Oh, mana 9 tahun ke 10 tahun lah hang kena stay Ya, kat sana. betul. Saya patutnya 10 tahun. So kalau hang dah habis 10 tahun tu, Ya. apa pekerjaan yang hang boleh dapat selepas tu? Saya boleh berubah orang. Baru hang sembang baru. Hang sembang. Jangan sampai putus baju layak weh. Saya boleh berubah orang.
Saya boleh cakap dengan pokok. Hang cakap dengan pokok slow-slow kau je. Okey. Hang sebenarnya kalau ini serius lah. Kalau 10 tahun tu hang balik, sebenarnya hang bekerja di mana? Adakah hang akan jadi imam di Darussa ataupun imam Sungai Benang? Ataupun sebagai tenaga pengajar. Ataupun sebagai tenaga pengajar? Kalau macam saya lah, saya tak kisah pergi mana pun. Yang penting saya kerja. Ni, hang cakap lah baru. Yang penting saya kerja, saya tak duduk saya. Okey. Itu saja matlamat. Jadi Fakrul, dia juga ada orang kata apa, sebelum hang kenal aku lebih rapat, Ya. hang juga antara orang yang agak anti dengan aku. Ya betul. Hang orang, sebab apa masa tu hang tak kenal dia, ramai orang bercerita buruk pasal aku. Sebab rupa dia pun buruk. Waktu tu kalau hamba tengok muka dia, tapak kaki katik lembu tu nak pekat muka dia. Okey, jadi aku dah terlupa macam mana kita boleh rapat. Tapi kita rapat bukan biasa-biasa main rapat Ya betul. Rapat yang memang agak orang kata apa, sampai kita tahu lah apa jadi kat ini, apa jadi kat ini, kita tahu. Apa keluar dengan siapa semua, apa tahu. Semua Apa kami tahu, share kami share. Segala semua kami tahu. Dia saya tahu. Saya pun dia tahu. Kami pernah sakit tu. Tahu. Tapi saya nak tanya lah. Memang orang yang hafiz Quran ni, saya tak tahu lah orang lain. Ni saya tanya hang lah. Hang memang suka pergi mini zoo lah? Alpaka. Hang memang suka pergi tengok alpaka? Saya dipaksa waktu tu. Dipaksa oleh siapa? Saya dipaksa oleh bekas markah saya. Bekas lah? Bekas lah. Ni, hari ni keluar Honda City, esok dia putih. Allah. Olah ni single lah. Ya, saya. Okey, bagi yang ada dalam follower ni, dalam live ni, yang masih bujang, kalau hampa inginkan seorang bakal imam hamba, seorang tahfiz, seorang tahfiz kan seorang hafiz? Hafiz Quran. Dan pandai mengimamkan hampa waktu solat, ni dia orang dia. Walaupun dia tak ada rupa, walaupun dia belengah, dia hina, walaupun dia buruk, dia selekeh, dia ada kad. walaupun dia punya pintu rezeki pernah dijolok oleh kamera. Dan dia ada surat merah. Dia ada surat merah. Jadi janganlah pandang hatu semua kan. Hampa tolak tepi, hampa pandang dia punya ilmu tu. Ni ada Cik Nal ni mau kat dia. Saya ada adik dia dah. Siapa? Cik Nal. Tapi tak tahulah, kalau orang putih PM Fakrul lah. Abang Awi buat simpan janggut ciput. Yang ni janggut hampa nak tanya. Buka buat macam mana? Buka buat. Tajam tu. Tajam lah. Ni lollipop ni siapa? Tak apalah. Sudahlah. Lollipop ni siapa? Janganlah. Cukup-cukup lah. Ira lah. Kira lah. Pasal apa pakai nama lollipop? Tak sesuai. Tak sesuai. Habis kena pakai nama apa? Walaupun Amir kecil, jangan samakan macam lollipop. Tak dia boleh. tunjuk jamak alpaka. Sebab saya sendiri tak pernah ajak Ira tengok alpaka. Saya terkejut yang Fakrul boleh ajak pergi tengok alpaka. Hafiz ada para ke malam ni? Okey, untuk pengetahuan apa? Sembang Kemas dan Hey Mambang. Hey Mambang ni anak syarikat kepada Sembang Kemas lah. Okey, kami akan selang seminggu. Contoh minggu ni kami akan buat live Sembang Kemas. Minggu depan baru kami akan buat paranormal. Buat masa ni lah. Buat masalah ni sebab apa? Kami ada kekangan masa sikit. Dengan kerja hakiki, masing-masing ada urusan. So nak buat dua aktiviti dalam satu minggu kami susah sikit, agak-agak ketat. So yang mana nak masuk grup fans club, hampa akan dapat info yang paling awal. Betul. Sebab tu kami offer siapa nak masuk fans club, grup Wasabi, fans club Sembang Kemas, boleh DM saya nama dan nombor phone. Saya akan invite masuk. Sekarang pun boleh. Sekarang. Cuma ada pantang larang dua benda. Apa? Tak boleh sembang bab politik. Tak boleh hantar gambar blue. Boleh lah. Hantar dalam grup tak boleh. Kalau nak personal kat saya boleh. Personal kat saya boleh, tak ada masalah. Saya boleh orang kata apa, tapih benda tu. Ni boleh tengok, ni tak boleh. Ni boleh tengok, ni tak boleh. Lagi satu Abang Wi. Ya. Hampa jangan lupa follow akaun TikTok Sembang Kemas official punya.
Baru buat. Baru buat memang. Baru ada 48 orang. Baru Kita akan start pada zero. Tolonglah. Tolong ah. Jadi, hampa jangan risau. Lepas ini kita akan main balik dengan konten-konten kita. InsyaAllah. macam biasa. InsyaAllah. Okey. Siapa yang duduk dalam grup fans club tu, kita boleh bincang sekali. Bincang. Hampa ada idea apa boleh bagi tahu. Ya, betul. Kami nak hampa buat apa ni, Ya, apa kita betul. bincang. Yang tengah tu pak dia bukan menjaga roti canai kat balik pulau ke? Ya, betul. Betul. Pak dia yang ada janggut tu. Yang duk pakai ketayak. Oh, pak dia tu. Yang duk naik motor sorang-sorang tu. Tu pak dia tu. Memang suruh naik motor seorang ke? Betul. Kan. Bukan. Oh, tu bukan bapang. Bukan. Aku ingat bapang. Nasib baik aku tak lenggak untuk hang lah itu. Oh, tu bapak Bali lah. Ha? Bukan. Tapi Fakrul nak janda tak? Han nak janda tak? Saya mana pun tak apa. Okey lah, kat sini saya agak berat nak sebut perkataan janda tu. Saya rasa macam perkataan tu agak kasar. Kasar. Saya lebih suka sebut ibu tunggal. Ni Fakrul tu tengeh-tengeh janggut juga ke? Keras perut gelak. Mangkuk ayam jampi tu buah tepi. Ni mangkuk ni tepi. Tepi. Ni saja pun kat sini. Time dia baca tadi tu. Bila saya hirup lagi mana tahu saya jadi apa? Clear habis semua bisa-bisa kat badan saya. Lepas ni boleh berubat dah. Boleh berubat. Lepas ni saya boleh berubat bang. Mana ni dekat Penang? Penang. Sigit bayang lepas. Okey. Lah ni depan kita ada anak tokek. Anak token nama dia apa? Nama dia Faris. Faris. Dia macam Awi. Rupa dia. Rupa. Okey. Macam tu anak Raja Lawak lah. Ngah Raja Lawak. Okey, Azril. Dia buat gila-gila lah. Okey, Azril ni kawan saya. Dia ni branch manager Pro 2. Oh iya ke? Jadi siapa-siapa nak beli kereta Pro 2, boleh follow dia. Dan boleh, dia pun duda. Dia single lagi lah ni. Hang single lagi ke weh panjang? Dekat Shah Hammer ke? Bersebelahan Shah Hammer. Ni Fakrul, Cik Nal ni nak try hang ni. Dia senyap, okey sekali dia cakap lawak. Aku rasa lebih baik BDM. Cik Nal berkenan ke dekat Fakrul? Cik Nal kalau berkenan, kalau saya boleh PM Abang Awi, kami bagi nombor. Boleh DM saya dan saya akan kau team dengan Cik Nal. Macam mana, apa nak buat apa semua saya akan tolong lah. Macam kita tak, saya tak mau dah. Tak mau lah. Saya tak mau. Saya Betul ke? Ira Betul. Saya yakin ni. macam Soalan tu, sudah jangan diulang. soalan tu macam kena kat aku. Sebab saya pun ramai skandal. Saya tak pasti. Amir ni masih seorang yang setia atau tak. Tapi cara Abang Awi tengok, Saya rasa ada lagi. jangan. Betul saya ada dalam ni. Saya betul saya duk tengok live ni. Tak apa. Satgi hitam penutup. Kita suruh Fakrul baca lagi satu surah. Suruh bagi mereka lupa apa kita cakap. Tapi rekod masih ada. Okey, habis berkenaan Fakrul. Okey, last sekali nak tanya hang. Lah ni hang bekerja sebagai apa? Saya bekerja di Mas Cargo Airport. Airport Penang. Airport Penang. Okey. Jangkaan untuk mendirikan rumah tangga bila? Jangkaan. Sajalah. Ini cara manusia bercakap. Yang tentukan tu Tuhan. Ya, betul. Saya cakap saya ada adik. Oh, Cik Nal ni ada adik. Adik dia tadi Ira Ira beritahu aku comel. Adik dia. Cik Nal pun nak terapung juga ke? Korang macam Cik Rosyid. Depan ni boleh bertapa depan boya. Atas boya tak boleh lagi. Depan tu. MDGS saja boleh. Fakrul pun tak boleh pakai. Kira kaki juga. Kaki. Kami kat sini kami nak cerita, kami ni semua geng-geng yang bukan orang baik belakang sangat. Kami semua nakai lah. Nakai. Nakai tak ada lah. Kami tak pernah claim diri kami ni baik. Baik dan suci. Kami Dan tak suci pernah. dah lah. Kami tak pernah. Maksud dia, Kalau kata kita ni orang nak pandang hina, saya lebih suka. ya. Sebab yang tu boleh orang kata apa, merawat hati kita daripada kita nak bersembang kemas dengan orang. Betul. Biar nama tim kita saja sembang kemas. Tapi perangai kita jangan sembang kemas. Bahaya. Okey, terima kasih buat Ustaz Fakrul. Kita mempersilakan. Anak tokek. Siapa nama dia? Mr. Faris. Apa tengok siapa besar? Siapa paling besar? Weh, hang besar daripada Abang Awi. Oi, dia besar Hang besar ya. Dia besar lagi. Tak Tapi ada dia lah. tak boleh lawan Sifu dia. Dia dah nakal kat Sifu dia. Tengok kepala Jumaat tu.
Saya lah ni, saya nak buat panggil betul lah. Ha? Siapa buat sial dengan aku tangkap kau lah jumpa. Tak, saya jarang tengok semua besar balas dia. Yang ni hang kira first time tengok. Besar ni tak tahu dia jadi lupa pun. Nanti kita akan buat grup tertutup lah. Nampak macam King Kong balas King Kong. Okey. Faris. Ya. Perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farus. Okey, saya berasal daripada Penang. Saya umur 20 ke atas. 20 berapa? 23. 23 tahun ni. Ya, 23 tahun ni. Okey. Sejak bila hang main gym ni? Oh. Sejak umur 14 tahun. 14 tahun. 14 Kira minat lah, memang hobi lah. Ya, minat. Hobi. Idola hang siapa? Sebelah saya. Oh, hang idolakan saya. Ya. Jadi dalam tempoh hang main besi ni duduklah. Okey. Dalam hang tempoh hang main besi ni, dengan siapa yang hang paling hang main angkat besi yang paling hang rasa paling teruk? Sebelum hang jumpa saya mesti hang dah jumpa orang lain kan. Saya sebut nama lah. Abang kau duduk sana duduk sini lah, saya tahu lah. Sebelum tu tak pernah lagi. Tak pernah. Tak pernah lagi. Kira hang main dengan saya antara paling teruk lah. Paling teruk Semalam teruk lah Semalam 50-50. 50-50 lah. Semalam kena bantai teruk lah. Dah bela Isnin ni. Batu Isnin ni pula. Okey, Isnin ni sejak pula. bila hang handle kedai makan? Sejak daripada Darjah 1. Darjah 1. 7 tahun? Ya, 7 tahun. Saya jadi cashier. Jadi cashier? Jadi Kira kurang ajar kecil kurang tamak jadi cashier tu Jadi cashier. Fikir orang kecil tu daripada kecil-kecil je. Sebab mak bapak dah didik Didik. tahu awal Tahu awal. senang nanti nak handle. Betul. Okey, lah ni yang ni kedai bapak hang. Kedai mak. Kedai mak. Ya. Bos ikan bakar kedai mak. Yes. Okey, dekat sini hang ada 3 kedai tak silap saya. Ada 4 4. kedai. Salah satu bos ikan bakar. Ya. Nombor 2 Bos dessert. bos dessert kat mana? Dekat depan tu. Okey, bos dessert. Salah. Nombor 3? Nombor 3 Alcatraz. Steamboat and Grill. Kedai steamboat tu hang punya juga. Bapak hang punya juga. Ya. Okey, yang nombor 4 Nombor 4 Rancak. Rancak by the Sea. Ya. Okey, Rancak by the Sea ni kami biasa buat konten lah kedai dia. Dia makanan dia lebih kepada kopi tiam lah. Menu-menu kampung kan. Mi kari, Ya. pulut kuning, Kena kopi orang bakar, lama. makanan orang lama. Jadi dengar kata Rancak by the Sea ni akan operasi pada esok hari Ya. selepas renovation. Ya, betul. Pukul berapa, tutup hari apa, sampai hari apa, tutup pukul berapa, buka pukul berapa. Okay, kita start 6 pagi sampai 12 tengah hari. Kita tutup hari Isnin saja. Hari-hari kita buka. Hari Isnin saja cuti. Hari Isnin saja cuti. Hari lain, Hari lain Isnin apa ni, Selasa sampai Ahad, kita buka macam 6 biasa. pagi sampai 6 pagi sampai 12 tengah hari. 6 pagi sampai 12 tengah hari. Ya. Buat masalah ni pagi sahajalah. Buat masalah ni pagi saja. Akan datang kita akan buat pagi dengan malam. Pagi dengan malam. Ya. Okay, jadi hampa yang nak try makanan-makanan orang lama, hampa boleh support Rancak by the Sea. Dekat Seagate Bayan Lepas. Satu row lah, satu line lah dengan bos ikan bakar apa semua ni. Satu row. Kedai dia ujung sekali kan? Ya. Kedai ujung sekali. Okey, Makan pagi dia best. best. Okey, kata-kata akhir untuk sembang kemas dengan tim. Ampun dah. Kata-kata. Kita dah tahu lah. Ampun kenal kami agak lama lah. Lama. Daripada berenam, berlima, berempat, bertiga, berdua. Dua. Ya. Lepas tu ramai. Lepas tu ramai. Tiba-tiba ramai. Tiba-tiba ramai. Okey. Kata-kata untuk tim Sembang Kemas. Apa jangan lupa support tim ni sebab depa terbaik. Depa akan ada susah dengan senang kita, depa akan naikkan nama kita. Okey. Saya minta tolong hangpa semua support tim Sembang Kemas ni, okey? Okey, hang single tak? Single. Ada awet tak? Tak ada. Ya, itu ada. Tak ada. Itu yang kata umur 30 lebih tu? 20 lebih tu. Tak ada itu. Yang Tak ada. yang seksi tu. Ai, tak ada. Yang itu hang keluar dengan umur 40-an tu? Mana 40? Tahu tak biasa? Itu yang aku nampak kat Crispy yang pegang tangan yang umur 70. Bukan. Bukan ha? Bukan. Target hang nak lawan saya ke apa ni? Hang nak besar lagi daripada saya?
Tak dah, saya nak size je. Saiz lah. Memang gila saiz lah. Memang gila size. Dia dulu, sebelum dia kenal saya main buka kursa kedai dia. Ni cerita 3 tahun lepas kot. Oh, dia tak kenal Bawi. Dia kenal saya tak kenal dia. Sebab saya memang dah dulu famous. Makan dia ni. Makan dia ni. Jadi kami dah habis buka kursa apa, kami jalan ke tepi tu. Kami main sokok apa kan. Dia ni sanggup main ligan saya. Bang, saya nak ambil gambar abang. Depa tu geng-geng saya alih tu. Depa ingat saya ni kunyit. Allah. Sebab kan dia nak ambil gambar dengan saya. Nampak tu macam boleh ni. Jadi lepas dia explain, dia mengidolakan saya. Okey Farid, terima kasih. Terima kasih, Farid. Sebab sponsor kami tempat ni. Thank you, Sama-sama. Farid. Moga bisnes Faris keluarga Amin. Amin. lebih maju lah. Amin. Jangan lupa diri lah. Okey. Tapi lah, ingat simple. Okey. Faris, random melok. Ada orang suka. Cheryl suka kat hang. Hello. Tapi kalau siapa suka kat dia, kena melalui saya dulu. Sebab apa? Nak cek punggong. Sebab saya sifu dia. Apa ni? Makan kedarah apa sampai lengan supaya kayu balak ni. Handsome tau. Macam pohon bertemu pohon tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang baju hijau tu handsome lah. Wow, ramai peminat. Berucap macam orang lepas ward tu. Kesian tak ada awet lagi, kena pakai sabun lagi. Oi. Simpan gambar buat modal. Abang Cik tu bagus orangnya. Bagus, dia bagus. Boleh kat Sifu dululah. Cik Nas. Ni member saya ni, TLS ni. Okey. Ada mana weh? Lama tak jumpa. Jadi Boleh kat Sifu dulu lah. Itu normal lah. very apa? Kaliham. Makaliham. Okey. Abawi, kita pun dah ke penghujung dan ahli bukan ahli tarik. Banyak ni lah hari ni Mai. Ni macam ni je Ni kan. banyak ni lah 3 orang ni lalu kita perkenalkan kepada Sembang Kemas. Mai, masuk. Last lah, nak tutup lah. Kat mana yang Abawi jumpa dia ni? Sagi saya cerita. Nak cerita lah. Dia ni banyak cerita dengan aku. Duduk. Yang ni menarik. Ahli muntah tak ada kan ni. Dia ada KL. Dia tak balik Penang ni. Okey. Bersebelahan saya, Wan Lengkuas. Perkenalkan diri, asal daripada mana, umur berapa, bekerja sebagai apa, dah berkahwin belum? Nama saya Ikhwan, saya berasal dari Seberang, Tasik Guguk. Umur saya 28 tahun. Saya dah kahwin dah. Tapi ada 3 kosong ya kalau mau. Cara berani betul tu. Alah Lengkuas. Sebab saya ikut tipu saya. Sifu Wan Lengkuas ke Wan Kunyit? Dia Wan Lengkuas. Pasal apa Lengkuas? Bila kita makan lengkuas, bibir lidah kita rasa pedas. Dia macam tu dah. Sambil lap peluh tu. Bukan. Muka saya berminyak. Okey. Perjalanan hang daripada mula, kenal saya daripada mana? Saya kenal Bawi daripada mana? Wan ni kah rakam muka pali time kena rasut. Bukan. Itu Wan lain. Itu Wan lain, itu Wan Tiger. Yang tu yang Saya you. Saya start rapat dengan Bawi masa Covid. Bukan Covid, bulan puasa. Kami main pusat sekali. Start tu kami rapat sampai hari ni. Aku reti mi pusat tau. Ya saksi. Reti lah. Hampa set game bila? Start kami main pusat bulan puasa, main siang puasa, malam tak ada aktiviti apa. Yang tu lah nak pergi rapat ke hubungan pun. Wan ada iras-iras Faiz Subri. Ada sikit. Ada sikit lah. Faiz Subri. Okay. Lepas tu nak jadi cerita yang kata boleh ikut tim Sembang Kemas ni pasal saya dengan Bawi pasal apa? Paranormal kan? Paranormal. Start tu yang saya follow tim ni. Hang start kami pula. Start ikut kami episod mana? Episod kami, Episod yang kedua. episod kita pi tu. Tok Pawang. Rumah Tok Pawang. Rumah Tok Pawang. Hang start ikut. Masa tu hang ikut, hang kena masuk sekali. Yang Fendi makan limau. Betul. Cukup tak guna dengan Fendi. Baru betul. Kita dia duk cari nak harah hantu main lah. Bau limau main buat beli. Gila. Dia duduk belakang kamera je makan limau.
Hantar kami muka sang telok lah, tahu kan. Gila bau betul tim limau ni. Tengok dia duduk darah limau tu duduk kopek limau. Kurang ajar main Fendi. Dah lah dia gelap. Kami cari tak jumpa. Nampak macam jin ayang kopek limau. Jarang-jarang tengok band main futsal. Aku ajak Riz. Okey. Daripada start situlah hang start rapat dengan kami. Jadi perjalanan yang start rapat tu hang kita punya team ni macam mana? Bukan kami punya team ni team kita lah. Team kita. Daripada masa tu ramai. Betul. Tiba-tiba tinggal kami lah. Lepas tu tinggal kita. Alright. Ni cerita apa kejadian tu lah. Dah lah macam masa saya tu apa yang hang nampak perjalanan kita tu ke arah mana, ke arah kebaikan ke apa ke, mendidik ke apa ke. Kita ni ada kebaikan tu ada sebab yang banyak bagi nasihat, dorongan semua tu master kita lah, sipu kita Bawi. Oh saya? Banyak bagi nasihat tu. Kebaikan tu ada lah. Lagi seorang kot. Tapi banyak dia bagi. Tapi kat saya tu banyak lah nasihat dia bagi. Dari segi apa nasihat tadi Kang? Jaga semayang. Saya cerita kot tu. Personal tak apa. Apa sini tak apa lah. Okey. Jadi start tu lah harapan kami sampai hari ni. Sampai ni dah. Saya pujilah Wan ni. Walaupun dia wayar putui, dia kalau bercerita, cerita tergantung. Okey, contohlah dia cerita, ni Bawi tadi saya pergi makan. Okey. Lepas tu dia sengak. Aku tak tahu sinopsis, aku tak tahu penghujung, aku tak tahu apa, aku tak tahu. Dan dia antara kawan saya Bawi yang bila dia VC dia suka jilat. Jilat skrin. Sebab apa masalah hang? Saya tak tahu. Walaupun saya tengah jalan kat pasar malam, dia boleh VC saya tak pakai baju lepas tu jilat skrin. Itu kata wayar putui. Jadi wayar putui, tapi dalam wayar putui pun dia bagus. Dia baik. Dia jaga family dia dengan baik. Dia jaga anak bini dia dengan baik. Kan? Dia jaga hubungan dengan kawan-kawan. Betul. Dia hormat saya sebagai abang dia. Ya betul. Itu bagus lah. Walaupun dia pun kadang-kadang rambut dia potong sendiri. Jaga muka tu. Dan kalau hampa nak pergi mana-mana boleh call Wan. Boleh call. Dia boleh tolong memang. Dia boleh tolong. Susah senang memang dia ni. Masa tayar saya pecah, sebelum Pali pula, sebelum Fakrul sampai, Wan call saya dulu. Mungkin Abawi dah call dia lah. Saya bolang grup. Bolang grup. Saya tak call siapa. Dia call saya. Mak dia ada di bawah masa tu. Saya di balik pulau. Dia ada di bawah. Dia nak mai. Tak apa weh, aku pergi hang. So maksud dia tu kawan tu, perasaan kawan tu dia tinggi lah. Betul. Semangat kawan tu dia ikhlas lah. Saya ni, jenis saya ni saya tak suka minta. Sebab dia tak suka dia tak kira. minta bahkan satu benda tu nak nampak kita ikhlas. Sebab saya tolong ni saya tak mau apa. Pasal niat nak kawan ni. Betul. Dia menjaga silaturahim lah. Dia menjaga silaturahim lah. Holy shit, betul. Time tu semua cuak. Fendi boleh jadi Cina tokong kupas limau. Anik Nasiran. Salam Sifu. Waalaikumsalam. Anik. Okey, wayar putih ada surat merah juga ke? Ada. Saya surat kuning. Kebanyakan kami semua surat merah. Dia jilat skrin sebab lidah dia pedas. Bukan wayar putih. Itu putih Gian nak jilat. Saya geram tengok Amir tu. Oi, anak mampu ya apa? Wan ni bagus tapi jangan suruh dia menyanyi. Dah masalah dia menyanyi pun tergantung. Dia bor satu rangkap atas, sekejap dia hilang. Boleh naik angin tu. Okey, itu saja daripada Wan. Okey lah. Okey, Assalamualaikum. Salam. Dia tergantung tu. Dia tergantung. Dia tergantung dia hidup dengan dunia dia sendiri. Macam kita nak bagi tamat tu, kita nak bagi tamat yang elok-elok. Okey, terima kasih Wan apa kata-kata hari. Ya, terima kasih Assalamualaikum. Dia belah. Tapi dia kod mana pun dia boleh. Dia kod mana dia boleh. Punya tak saja nak share lah. Dia punya nak support tim Hem Mambang nak buat paranormal. Masa tu kita nak pergi taping. Taping ke sik? Dah lah, kita nak pergi taping. Okey. Kita nak pergi taping. Kasuarina Inn. Kebetulan malam tu dia nak kena ambil bini dia. Nak ambil kat mana Wan? Kat seberang lah. Sungai Dua seberang. Lepas tu nak kena hantar pula pergi bayar lepas. Saya abang dia ni hang tak payah main lah malam ni. Sebab jauh kan? Jauh. Dan masa tu agak lambat, kita kena berak dulu. Betul. Dia sanggup tekan minyak rapat berdiri tu. Dalam kereta berdiri. Tu yang buang seat tu. Dia main seorang-seorang kat taping.
nampak dia punya orang ada supporters. Orang kata apa, dia punya nak orang kata apa, menghargai kawan tu. Menghargai kawan tu. Menghargai. Sama menghargai. dia macam Pisik. Dia balik daripada Batu Kurau habis kerja. Saya kata dia, Wan, malam ni main. Saya main. Walaupun dia dengan saya dia segan sikit nak abang dia letih ke apa kan. Tapi dia main juga. Dia main. Demi konten Dia kita nak support, ni. punya support kita kan. Demi live Bambang ni dia main. Okey, kita baca komen yang terakhir. Suka tergantung lagu tu telok lah. Boleh pun nama Wan tergantung sepi. Awak member aku boleh ada kat situ. Siapa? Abang Mat. Member lah. Cik Nal lah. Terima kasih. Okey semua, kita pun dah sampai penghujung. Penghujung dah kita ni. Penghujung dah. Kami takut tokek kedai maki kami lagi. Ni dia, dia pasti standby parang lah ni. Okey, kita buat reminder lagi sekali. Reminder. Okey, hampa. Tolong untuk yang dalam ni sekarang ni duk ada dalam live ni, hampa pi ramai-ramai dan tolong follow akaun Sembang Kemas, TikTok Sembang Kemas official. Dulu kita menggunakan nama seseorang dan lepas tu kita tukar kepada Awi Hassan. Awi Hassan ni dia akan jadi sementara sahaja. Sementara sebab akaun baru tu tak boleh nak buat live lagi. Page tu dia meningkat. Sebelum page tu meningkat. Dan selepas ni kita akan pakai Sembang Kemas punya akaun. Okey. Dan hampa juga boleh masuk dalam grup Wasabi. Bersembang dengan kami secara dalam WhatsApp macam biasa, melawak macam biasa. Okey. Hampa hanya perlu bagi tahu nama dan juga nombor telefon dekat Awi Hassan punya channel. DM saya, DM dekat akaun ni. Nombor phone dan nama hampa untuk masuk dalam grup fans club Sembang Kemas. Dan di situ juga Abawi depa boleh bagi idea-idea kita. Okey, apa kata Sembang Kemas ni buat satu sketch macam ni. Depa boleh, tak ada masalah. Depa boleh bagi idea. Lepas tu kita kupas benda tu sampai boleh jadi. Boleh jadi. Betul. Tak ada masalah. Dan dalam tu pun info yang terawal hampa akan dapat tahu. Ya, betul. Kami nak ke mana, apa projek terbaru, apa semua kami punya baju ke, produk-produk Sembang Kemas apa semua apa akan dapat tahu. Baju Sembang Kemas kita dah ada beberapa design yang kita dah siap, kita nak finalize je. Cuma nak kita nak memperkenalkan sahaja. Okey, kita ada beberapa dan nanti kita akan beritahu harga ke hampa boleh sama-sama. Nanti mana atau kita buat perjumpaan sekali kita pakai ramai-ramai. Betul. Ambil gambar. Satu hari kita akan set dengan kita punya group fans club. Ya, betul. Kita akan jumpa beramai-ramai, kita pergi Rumah Merah lah. Ada katalog mai ke? Ada. Katalog mai saya marah. Dalam katalog mesti elok. Mai tua. Ya. Dalam katalog lah. Tapi jangan terpedaya. Jangan tu tengok yang bawah lampu tu lawa. Tak boleh tu. Kena pergi tengok dekat-dekat. Pergi tengok depan muka ni. Pergi tarik muka tu. Tengok. Ni okey. Baru hang nampak ni elok kata elok. Itu saja daripada kami untuk minggu ni. Betul. Kita jumpa pada Sabtu minggu depan. Betul. Dalam Paranormal Hemambang. Lokasi kita akan update. Waktu kami akan update dalam grup fans club kami. Betul. Dan selepas tu kami akan publish dah. Ya, betul. Jangan lupa sentiasa support kami. Ya. Sentiasa doakan kami. Ya. Terima kasih sentiasa support. Minta maaf lah kalau kata gurauan kami ni agak kasar buat hamba. Terima kasih semua. Terima kasih bos ikan bakar. Terima kasih. Follower Sembang Kemas. Thank you. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye bye. Minggu depan insya-Allah.